Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ada yang minta review counter NetsG. Untuk NetsG ni, kalau ikutkan dia starting ni, dia dah breakout dia punya downtrend line ni, kita tarik kan. Kalau pakai Indie GBS, nampak dia ada line ni kan, downtrend line yang dot ni, dia berjaya breakout. Bagi bullish engulfing satu, dua. Strong momentum. Cumanya macam kita faham lah, ada berapa step untuk kita entry tu. Satu, breakout down trend line. So entry bila mana breakout down trend line, so area 28 sen ni orang dah entry. Lepas tu player yang kedua adalah player yang tunggu pullback. Pullback maksudnya dia naik dulu, buat high, dia turun, buat yellow, dia reverse semula, baru masuk. Okay, dia reverse semula tu maksudnya dia berjaya makan candle merah tu lah. So far ni kita tak tahu either sini ke dia buat high low ataupun dia akan turun low lagi. So kita tak boleh ada kalau kata baru nak entry tu agak berisiko lah, sebab dia tak ada confirmation high low lagi. Cumanya dari segi indie pula, andai katalah ada yang masih berminat juga nak masuk counter ni, dia dah terlepas entry BODTL, dia nak masuk juga atas dasar ni, boleh tahu atas dasar ni dia sebelum ni dia adalah supply zone, area resistance yang warna merah ni adalah area resistance sebelum ni, dan berjaya dipecahkan, berjaya breakout. So bila dia breakout, tempat area sebelum ni adalah resistance, dia become support, dia jadi kawasan support. So ni dia retest kawasan support. Katalah orang yang nak masuk ni, dia kata based on RBS, so logik lah dia masuk sebab RBS. Tapi kalau ikut style saya nak kena tunggu dia confirmation reverse, confirmation yang dia nak teruskan kenaikan. Sebab sekarang ni candle dia merah, dia kena tunggu the next day lah, hari seterusnya. Hari seterusnya, bukan hari ni lah, hari seterusnya adakah candle berjaya makan candle merah ni. If not, dikuatiri dia akan jatuh. Sebab apa? Dia belum ada confirmation high low kan. Kan kita duk belajar selalu, yang saya duk abang tu lah, kalau nak naik dia punya structure mestilah ada high low lah kan. Katalah ni tempat dia naik ni, so dia kena ada buat high low dia dulu, dia reverse. Dia reverse baru beli. Tak kisahlah kalau high low kat sini ke apa, tapi kena ada confirmation dia reverse. Maksudnya ada candle hijau dah makan candle merah sebelum dia tu, dan okey lah at least. Macam ni dia buat high. Yang ni kita telah dia breakout dan trend line lah. Okay, sini orang yang breakout dan trend line, sini dia buat high dia buat high. Okay, fine. Lepas tu dia turun buat yellow, dia reverse. So ini player yang kedua masuk, ini player pertama. Player ketiga bila breakout, yang ni dia punya high kan, dia breakout, so ada player yang ketiga. Ini katalah player kedua masuk somewhere around here. Yang ni tunggu confirmation dia dah reverse. Dan ini kedua, yang ni player ketiga. Bila dah breakout ni, player yang ketiga akan masuk, dan seterusnya lah. Tunggu pullback pula player keempat, dan dia setiap kali ada orang player buy on breakout. Contoh ni buy on breakout kan, breakout down trend line. Lepas tu player buy on pullback, yang dia tunggulah jatuh dulu, reverse mula. Yang tu buy on pullback. Lepas tu another breakout dekat sini. Sebelum ni dia buat high, lepas tu ada breakout. So player buy on breakout. Either you player buy on pullback ataupun you player yang style beli masa breakout. Mana satu pun okey. Yang penting lepas tu, macam biasalah step kita kalau hampa masuk kat area sini, contohlah dia breakout, dia turun, dia breakout, so entry hampa adalah kawasan situ, dan letaklah stop loss 10% dan buatlah 1.5 tu. Ataupun kalau rasa dah untung, keluar je lah. Yang penting loss ni jangan sampai melebihi 10%. Untung tu suka hati hampa lah. Apa rasa dah untung, market tak okey, dah bagi je duit untung, ambil saja. Tak apa. Yang risiko ni masalah besar ni, jangan biarkan rugi makin rugi. So letak siap-siap. Kalau hampa yang jenis masuk kat breakout dan trend line, so katalah ni breakout dan trend line, so tempat hampa punya stop loss berbeza lah dengan orang yang beli kat atas tu.
hampa punya stop loss akan jadi kat bawah lah. Faham tak? Dia naik nantilah hampa 1.5 1.5 area sini. Dah rapat dah pun. Yang player buy and breakout dalam trend line ni dah rapat sebab dia naik sampai ke atas tu. Melebihi 1.5, dia naik sampai 2 1 nisbah 2. Maksudnya 20% dia dah untung. 20% dia dah untung siapa yang dah masuk breakout dalam trend line. Siapa yang buy on pullback tak boleh masuk lagi lah. Mana ada pullback berlaku lagi, kan? Buy on pullback belum berlaku lagi. Tapi untuk yang player yang tadi tu, yang nak masuk juga, yang bukan guna buy on breakout, bukan buy on pullback, buy on breakout hedge, tak. Dia masuk sebab dia tu RBS, resistance become support. So dia beli somewhere around here, dekat 305 ke. Sebab apa? Sini sebelum ni resistance dekat harga 30 sen hingga 305 ni kawasan resistance, tapi biaya breakout. So dia pun beli kat kawasan ni. So kalau dia beli kat kawasan ni, dia punya tu adalah ni 10%. Tak berapa accurate saya punya ni, tak apalah. Sebab 11% 1 point. Dia tak boleh nak dapat 1.5 kat situ. So dia punya TP dekat area 34 sen. Kalau jatuh bawah 275 kena keluar. Itu siapa yang masuk based on RBS, resistance become support. Okay, you kena decide you ni masuk sebab apa. Kalau ada reason masuk, okey je. Kalau tak ada reason, main ikut-ikut orang ke, jangan masuk lah. Main hentam-hentam je ataupun dengan news ke kompang-kompang, jangan. Yang penting ada reason dan ada trading plan dekat mana kat loss. Sebab takut tak jadi, kalau kita biar nanti makin rugi. Mula-mula rugi 10%. Lepas tu sayang lah nak cut loss 10%, and then rugi 20%, then rugi 30%, bla bla bla. Kalau dia jatuh lagi dan lagi lah. Kalau bernasib baik tu, dia jatuh, dia reverse balik dan naik. Cumanya dari segi kita punya konsep, kefahaman kita, mana-mana yang dah turun 10% tu kita kena cut loss. Sebab apa? Takut dia structure dah bertukar daripada percubaan naik, percubaan uptrend menjadi sambung ke downtrend. Kita tak nak dia makin menurun dan kita makin rugi. Faham so you decide lah you nak masuk based apa. Kalau BODTL you dah lepas entry, so tak mungkin you play BODTL. Kalau you tak nak buy on pullback belum berlaku, tak ada reversal balik, belum ada reversal up balik, confirmation of higher low tu belum berlaku, so you bukan player pullback. So you player apa kalau kat sini? RBS. Itu je boleh logik masuk. Pullback belum berlaku, so tak ada lagi entry untuk pullback. Breakout hedge lagilah lambat lagi, kena tunggu breakout 34 sen nanti baru boleh masuk. So ada lagi player yang biasalah, player BODTL, baru ada satu player je lah yang masuk, yang untuk kita punya konsep yang selalu kita belajar tu lah, yang confirmation high low dengan breakout dia punya previous high. Untuk orang yang RBS, yes, logik untuk dia masuk. Adakah anda player RBS? Kalau anda player RBS, then you boleh lah entry. Kalau saya akan tunggu dia buat higher low, confirmation higher low dululah untuk masuk sekarang, kalau dah terlepas BODTL. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi insya-Allah untuk counter lain pula. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.